Kita akan pergi hiking Bukit Berakeh. So aku pun drive lah daripada rumah aku dengan member-member aku untuk pergi ke Bukit Berakeh. So bila dah drive sampai. Bila dah sampai kami pun jalan-jalan dulu sebab kami parking kereta bukan dekat starting point. Kami parking kereta dalam 2 km macam tu lah baru sampai starting point. Lepas tu berjalan-jalan lah hiking. Bila dah hiking penat. So rehat sekejap. So sini semua dah pancit. Tak semua, aku tak pancit lah. Semua tunggu member yang pancit semua. Rehat-rehat dulu. Tahu-tahu dah sampai puncak. Tengok sunrise. Lepas tu lapar, masak Maggi. Lepas tu bila masak Maggi pun dah siap. Sembang. Pumpang. Cerita pasal tu, cerita pasal ni dengan member-member aku. Lepas tu tengok jam, okay balik. So turun sampai bawah. Bila dah sampai bawah, naik kereta balik rumah. Senang je. Tu je storyline aku sebenarnya.